Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kebetulan saya masih lagi berada di office dan sekarang ini saya nak share sedikit berkenaan dengan V-shape dan juga retracement lah. So sekarang ni kita melihat okay, V-shape ni dia bergerak laju. I mean dia bergerak turun tanpa ada zigzag ke bawah, and then dia naik balik ke paras di mana dia turun. Itu V. V kalau A lah kan. Okay. So V shape. Dan sekarang ni apa yang ianya memberitahu adalah ianya seperti macam dia membuat satu pengubah pe- dia berubah arah lah, senang cakap. VA shape ni, kalau keadaan yang macam ni dia memang dalam keadaan perubahan arah, yang mana anda boleh tunggu di sekitar 61.8 ke 50% ke, sekitar-sekitar something like this one, level-level yang golden, this one level-level yang penting. Biasanya lagi cantik dekat sekitar 61.8 ataupun 78.6 lah. Okey, dan mana anda kena monitor for price action. Selamat pagi. So hari ni adalah hari seterusnya, ataupun sesi malam hari tu untuk ZL. Just nak update lah ZL V shape retracement sekitar more than 50%. Okay, ada price action, so should be dekat sini anda boleh react lah. Price action fakey, price fakey dekat sini. So kemudian nampak as per dia beritahu tambah-tambah pula dekat sini, dia bukannya buat low. So ada potential untuk breakout menjadi higher high, dan dia pun telah membuat satu breakout menjadi higher high. So this is for update lah V shape. Okay, semoga bermanfaat. Kalau anda rasa ilmu ni berguna, jangan lupa untuk tekan follow, like, subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi video akan datang.